Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita berada di Residensi Lambayan 2, Kajang. Berdekatan dengan UKM dan juga GMI. Saya nak bawa anda tour satu rumah teres 2 tingkat jenis end-lot, 4 bilik tidur, 4 bilik air. Kawasan perumahan ni adalah jenis gated and guarded dan ada clubhouse yang tersendiri. Ada swimming pool lagi tu. Rumah ni adalah jenis freehold. Sekarang nak tunggu apa lagi? Jom kita tengok rumah. Di bahagian porch depan rumah ni anda boleh tengok dia agak panjang sebab bukaan rumah ni 22 kali 75. Jadi depan rumah ni boleh muat, actually bukan setakat 2 kereta, 4 kereta pun boleh. 1, 2, 3 dan 4. Kalau 5 tu mungkin yang kelima tu yang kat bahagian luar rumah lah. Tapi dekat dalam ni easily boleh muat 4 kereta. Jadi siapa yang ada banyak kereta, lebih daripada 2 kereta, jangan risau, you can consider this house. Sekarang kita masuk ke bahagian dalam. Okay, bila masuk ke bahagian dalam rumah ni, sebelum saya explain dengan lebih lanjut, tengok bahagian depan ni, dia ada sliding door yang sangat besar. Jadi bila waktu siang akan bagi natural lighting yang secukupnya masuk ke dalam bahagian ruang tamu. Okay, so first kali of course, bila sampai kita akan nampak kawasan ruang tamu dulu. So this is where your sofa, your TV will be here. Semua perabot-perabot untuk living room dekat sini lah. Kemudian kita ke belakang sikit, yang ini ialah kawasan dining area. Sini pun sama juga, ada tingkap yang besar juga dekat bahagian tepi sebab rumah ni adalah jenis end-lot. Tu advantage dia. Kalau rumah intermediate, tepi ni ialah dinding. So bila ada end-lot, dia akan bagi natural lighting, kita pun rasa macam lebih luas lagi rumah tu. Nak buka, boleh juga bagi angin masuk. Dekat tepi ni ada satu store bawah tangga juga. Bahagian belakang ni, ini ialah bahagian dapur dia. So dapur dia saiz agak okey lah. Dia lebih kurang 2, 4, 6, 8, 10, 12 kaki panjang. Lebar lebih kurang 6 kaki. So boleh buat L-shape cabinet dekat sini. Nak letak fridge semua boleh letak dekat situ. Tak ada masalah. Plug point pun dah ada. Tapi saya tahu mesti tak cukup. So boleh tambah nanti. Okay, dekat bahagian belakang rumah ni ada lagi kawasan untuk laundry. Okay, adalah kawasan kecil sikit. Ada dalam 5 kaki kat sini. So boleh letak washing machine. Kalau letak dryer semua boleh letak dekat sini. Hari nak hujan letaklah dryer. Tak payah sidai baju. Wow. Okay, so dekat bawah ni ada satu bilik tidur. Bilik tidur dia saiz agak besar juga untuk jadikan guest room. So yang ini ialah bilik yang keempat ataupun guest room dekat bawah. Again, macam dekat luar tadi, kita boleh nampak developer dekat sini dia suka bagi tingkap yang besar. Nanti kita tengok semua bilik, dekat ruang tamu, dekat family hall kat atas, semua ada tingkap yang besar. Sebelum kita naik ke atas, bawah ni ada juga satu bilik air. Okay, nanti boleh tunjukkan bilik air ni. Dah habis tour dekat bawah, jom kita tengok ke bahagian atas pula. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Sekarang kita dah sampai dekat tingkat 1. Firstly, you akan nampak family area yang sangat luas ni. Okay, boleh nampak ni. Terang kan? Sebab ada bukanlah full kira, tapi tingkap yang besar lah dekat bahagian tepi ni untuk bagi pencahayaan yang cukup ke dalam ruang tamu ataupun family area ni. So sini boleh letak sofa, TV, plug point semua ada dekat sana. Again, boleh tambah kalau tak cukup. Kalau nak tambah bilik saya tak suggest lah sebab nanti akan jadi gelap sikit. Tapi kalau nak buat boleh, tak ada masalah. Kemudian kita masuk the first bedroom, which is the master bedroom. Saiz dia, ruang dia agak besar. Nak letak king size, of course boleh, memang muat. Sana boleh letak wardrobe. Lepas tu sini boleh letak dressing table, boleh letak side table, semua memang muat lah. Sebab saiz master bedroom ni agak besar. And of course, for master bedroom ada ensuite master bathroom juga. Now let's go to the second and third bedroom. Okay, untuk bilik yang kedua, yang ini kalau tanya saya boleh letak queen size bed, boleh juga. Tapi mungkin jadi agak sempit sikit. Nak selesa boleh letak single bed, ataupun kalau ada 2 anak nak satu bilik boleh letak double decker punya katil. Sama macam dekat bawah, sini ada tingkap yang sangat besar. Yang menarik berkenaan dengan rumah ni, dia ada 4 bilik tidur dan 4 bilik air. Jadi semua bilik yang dekat bahagian atas ni ada bilik air yang tersendiri, ataupun dalam bahasa English tu kita panggil ensuite
bathroom. Ke French? French ke? Bukan English, French. So yang ini ialah ensuite bathroom dia. Sekarang kita pergi ke bilik yang ketiga. So bilik yang ketiga ni advantage dia sebab rumah ni adalah jenis end lot kan. So bila end lot ada tingkap di bahagian tepi, additional tingkap bahagian tepi. Kalau tak dapat yang bahagian belakang je. Tapi okey lah macam bilik tadi ada tingkap bahagian belakang pun okey juga. So nampak terang dan juga nampak luas. Rasa luas sikit. And again this is the bathroom yang attach dengan bilik ni. Tak berkongsi dengan bilik kedua tadi. Okey, macam saya beritahu di awal video ni tadi, rumah ni ada clubhouse yang tersendiri. Jadi bagi anda yang berminat dengan rumah landed, nak ada clubhouse, swimming pool, gym dan sebagainya, memang boleh consider rumah ni sebab semua tu ada dekat sini. Jom, sekarang kita nak tengok clubhouse yang berada di kawasan perumahan ni. Let's go! Ay, ni mo pagamos nunca. Baila, baila conmigo. Que yo el paso te sigo. Sea mamá conmigo. Amigo, amigo. Welcome to Clubhouse Residency Lambayan DUA 2. So inilah clubhouse dia yang saya bagi tahu tadi. Ada management office, ada swimming pool, ada gym, ada landscape, ada walking path. Belakang saya ada juga multi-purpose hall yang boleh, yalah nama pun multi-purpose hall, jadi boleh pakai untuk macam-macam jenis event dan juga function. Birthday party boleh, kenduri boleh, nak buat doa selamat, apa-apalah. Apa-apa event yang anda fikirkan nak buat, boleh buat kat sini. Dan senang juga sebab parking space pun ada banyak untuk anda dan tetamu. Jadi lebih mudah. Okay, selain daripada clubhouse ni, dekat bahagian luar ada juga jogging track, ada playground, ada tasik dan juga ada gazebo. Jadi kalau anda nak healing-healing di waktu petang ataupun di waktu weekend, memang sangat sesuai. House tour pun sudah. Tengok clubhouse dan facilities yang ada dekat kawasan perumahan ni pun dah selesai. Jadi anda mesti tertanya-tanya, berapa harga yang kita nak jual untuk rumah ni? Harga yang dipinta hanyalah RM718,000 sahaja. Very value for money, below market value punya price. Sangat sesuai untuk anda yang nak memulakan keluarga ataupun membesar keluarga di kawasan perumahan yang tenang dan membesar dengan selesa. Jadi, jika anda berminat dengan rumah ini, nak datang sendiri tengok kawasan perumahan dan clubhouse yang ada dekat sini, boleh kontak nombor yang tertera di skrin anda. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe kepada channel ini supaya anda boleh tengok lebih banyak video house tour seperti ini. See you on the next video. Bye-bye.